Puan Norita, walaupun ada masalah PCOS, tunggu 2 tahun untuk dapat TTC nak anak yang ketiga. So sekarang dah berjaya dekat. Sepanjang kita buat rawatan kan, berapa lama tempoh untuk lekat tu? Tak sampai setahun, saya rasa a few months je, macam dalam 3-4 bulan kot. Sebab dalam masa 2 tahun nak try tu, saya banyak habiskan masa try sendirilah. And then lepas tu last doktor, waktu tu lah doktor ada suruh suggest untuk susu semua kan, and then jaga pemakanan, and then ada jadual semua. Saya dah 4 bulan kot. Boleh tak ceritakan momen yang rasa sangat indah sewaktu kita buat rawatan tu? Momen yang sangat indah bila confirm pregnant lah. Masya-Allah. Masa tu lah macam waktu tu lah rasa macam agak awal banget kan. Agak. Alhamdulillah lah, bersyukur. Alhamdulillah.